Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kali ini kita akan menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Dan hari ini kita akan masuk pada bahagian yang pertama, iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan. Jadi seperti mana yang kita maklum pada siri yang lepas, kitab ini mengandungi 3 bahagian. Iaitu bahagian yang pertama iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan. Yang kedua, bahagian yang kedua iaitu cara-cara meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga iaitu adab-adab pergaulan. Okey. Jadi hari ini kita nak masuk bahagian yang pertama, iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-muallif qala al-hujjatul islam al-imam al-Ghazali Abu Hamid al-Ghazali at-Tusi. Katanya, kata Imam Ghazali, ketahuilah olehmu bahawasanya perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu dan ada yang sunat. Okay. Jadi perintah Allah Ta'ala Ta'ala, suruhan Allah Ta'ala ini terbahagi kepada 2. Ada suruhan perintah yang wajib dan ada perintah yang sunat. Perintah yang wajib seperti mana perintah untuk sembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan kemudian lagi apa, belajar ataupun menuntut ilmu yang fardu ain. Itu antara perintah-perintah atau suruhan-suruhan Allah Ta'ala yang wajib. Dan kemudian ada yang sunat. Yang sunat tu seperti mana membaca Al-Quran, hukumnya sunat. Kemudian sembahyang sunat, puasa sunat, bersedekah yang sunat. Itu semua adalah suruhan yang sunat. Berhasil ketaatan itu ataupun perintah Allah Ta'ala itu terbahagi kepada 2, ada yang wajib dan ada yang sunat. Kemudian kata Imam Ghazali, yang fardu ialah modal. Jadi fardu itu diumpamakan sebagai modal, atau disebut sebagai ra'sul mal. Ra'sul mal iaitu kepala modal, iaitu asas perniagaan. Kan yang fardu ni diumpamakan seperti modal, iaitu asas perniagaan, yang mana seseorang apabila hendak berniaga mesti ada asas perniagaannya, mesti ada modalnya. Kalau tak ada modal, kan, maka tidak boleh kita nak memulakan satu-satu perniagaan. Mesti ada modal terlebih dahulu. Modal itulah ibadah-ibadah yang wajib. Jadi kalau tak ada, kita tak buat ibadah-ibadah yang wajib ni, maka kita nak pergi dekat akhirat tu dalam keadaan tak ada modal. Kan, tak ada yang boleh menyelamatkan kita di akhirat kelak. Dan dengan modal ini, kata Imam Ghazali, dan dengan modal ini kita akan selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada segala kebinasaan. Segala kebinasaan di negeri akhirat, dengan modal ni. Itu yang fardu, perintah yang fardu ataupun suruhan yang fardu. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Sunat ni diumpamakan dengan keuntungan. Keuntungan dalam satu perniagaan. Dalam satu perniagaan tu ada yang modal, ada dipanggil untung, loba. Jadi yang fardu tu modal. Kan kalau kita berniaga kan tak dapat keuntungan, hanya balik modal sahaja, maka kita dikategorikan sebagai orang yang selamat. Tapi tak ada untung lah. Selamatlah, tak rugi. Selamat dengan makna tak rugi. Tapi kalau orang yang orang yang balik modal kemudian dapat keuntungan pula, kan, lebih daripada modal yang asal, maka dipanggil orang yang beruntung, ada keuntungan yang diperolehi. Jadi yang keuntungan itulah dinisbahkan kepada perkara-perkara yang sunat. Dan dengan keuntungan itu, yakni dengan perkara yang sunat tadi tu, kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Kan, dengan amal-amal yang sunat ni lah, maka naiklah seseorang itu daripada satu darjat kepada darjat yang lain. Tidak kepada orang yang hanya melakukan ibadah yang fardu. Kemudian Imam Ghazali mendatangkan satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, hadis ni nak menerangkan berkaitan dengan amalan sunat. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma
ma taqarraba ma taqarraba ilayya mutaqarribun bimisli adai ma aftaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Itu hadis daripada Nabi SAW. Artinya kata Nabi, Allah Taala telah berfirman. Allah Taala telah berfirman, yakni di dalam hadis kursi. Apa firman Allah Taala? Jadi Allah Taala berfirman, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang aku fardukan ke atas mereka. Jadi kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi menyatakan bahawa tak ada satu cara yang lebih sesuai untuk menghampirkan diri, yang taqarrub ilallah, menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, melainkan dia melaksanakan, menunaikan kefarduan yang fardu. Apa segala yang wajib kan ke atas dia tu dia lakukan, dia tunaikan, dia laksanakan. Kemudian tak sampai situ je. Sebenarnya sambung lagi kata Imam Ghazali, kata Nabi dalam hadis kursi ni, dan kata Allah Taala lah, firman Allah Taala, dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambahkan amalan yang sunat-sunat. Jadi setelah dia melakukan amal-amal yang fardu, kemudian ditambah pula dengan amal yang sunat. Ini cara yang paling cara yang paling sesuai lah untuk kita taqarrub ilallah, cara yang paling ampuh untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kita melaksanakan yang fardu, kemudian kita menambahkan kepada yang sunat-sunat, sehingga aku mencintainya. Sehinggalah apabila seseorang itu melaksanakan fardu dan menambahkan yang sunat, sehinggalah aku mencintainya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa aku mencintainya, mencintai orang yang melaksanakan yang fardu dan menambahkan yang sunat. Tapi dekat sini disebut juga bahawa maksud daripada aku mencintainya, kan aku mencintai hamba itulah, itu pada pada zahir lah, pada zahir ataupun pada asbabnya. Adapun pada hakikatnya cinta itu datang daripada Allah Ta'ala terlebih dahulu, kan. Pada hakikatnya cinta itu datang daripada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Kemudian Allah Ta'ala mengilhamkan kita, memberi inayah kepada kita untuk dapat melakukan yang fardu-fardu dan dapat menambahkan yang sunat-sunat, kan, dapat menambahkan yang sunat-sunat. Maka kemudian Allah Ta'ala kata apa? Aku mencintainya, kan, aku mencintainya ni hamba. Tapi macam itulah hakikatnya Allah Ta'ala yang terlebih dahulu mencintai seseorang hamba. Maka apabila aku telah mencintainya, ini hamba tu, maka akulah pendengaran yang ia hamba mendengar dengannya, dan akulah penglihatan yang ia hamba melihat dengannya, dan akulah lidah yang ia hamba bercakap dengannya, dan akulah tangan yang ia hamba menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia hamba itu berjalan dengannya. Jadi maksud daripada hadis ni, kan, nak cerita bahawa Allah Ta'ala apabila dah mencintai seseorang hamba, maka Allah Ta'ala memelihara pendengarannya, pandangannya dan lain-lain daripada terjatuh dalam maksiat. Jadi makam ini dipanggil makam mahfuz, makamnya para awliya illah, Allah Ta'ala pelihara. Jadi kalau kita tengok zahir ayat ni tu seolah-olah macam makhluk itu atau hamba itu bersatu dengan Allah Ta'ala. Itu tidak. Adapun maksud yang sebenarnya ialah Allah Ta'ala pelihara lah. Allah Ta'ala pelihara pendengarannya, kan, pandangannya, kan, daripada terjumus daripada kan, perkara-perkara yang ma'asi. Itu dipanggil apa? Mahfuz. Mahfuz dan pelihara. Inilah makam para awliya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abu Hurairah. Kemudian kata Imam Ghazali, dan engkau wahai penuntut ilmu lah, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, tak dapat nak laksanakan perintah Allah Ta'ala, kan, yang sunat, bahkan yang wajib,
Tak boleh nak laksana kecuali dengan menguasai hati. Kan, menguasai hati kita. Disebut kat sini illa bimuraqabatil qalbi. Illa bimuraqabati qalbik. Dan seluruh anggotamu, menguasai hati dan menguasai seluruh anggotamu. Kan, menguasai itu pula pada sekalian masa dan nafasmu. Kan, setiap masa kita kita setiap masa dan setiap nafas tu kita kita atur setiap masa, setiap nafas kita tu kita atur supaya tidak jatuh kepada maasi atau jatuh kepada perkara-perkara yang sia-sia. Kan, bermula daripada pagi sampai ke petang. Kan, jadi mafhum daripada murad kehendak yang dikehendaki oleh Imam Ghazali ni ialah kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang Muslim, seyogia sepatutnya kita membuatkan satu jadual harian kita, kan, jadual seharian kita daripada pagi sampai petang. Jadi itu satu sikap daripada sikap orang Muslim, dia ada rancangan dan jadual untuk kehidupan seharian dia. Kan, dia tidak orang panggil apa, sembrono lah. Bangun pagi tak tahu nak buat apa, ikut kehendak hati. Kalau saya nak buat A, dia buat A. Kalau saya nak buat B, dia buat B. Jadi itu bukan satu sikap daripada sikap orang yang Muslim, orang Islam. Jadi orang Islam ni dia sentiasa menjaga masa dia, kan, menjaga hati dia, anggota dia, kan, supaya sentiasa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi sekadar itu saja. Kemudian kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang.